Assalamualaikum. Jumpa lagi kita Dapur Cik Din mari masuk pula Dapur Cik Din hari ni. Okay, hari ni Cik Din ada nak buat satu resipi lagi lah. Resipi berasaskan udang. Ini kita main udang pula dah. Kita tak main ayam, kita tak main ikan, kita tak main sayur, kita main udang pula hari ni. Lagu mana resipi dia? Mari masuk tengoklah. Gapo Cik Din nak buat ini guna udang dah. Kita guna udang putih. Ni Cik Din baru balik beli udang lah di Pasar Raya, Pasar Timur dekat Malaysia ni ada Pasar Timur. Untuk jual barang-barang basah. Kalau pasar raya dia ada sakson ni je. Patah Timur kata panjang dah. Cik dia kata panjang kata lah sepadan dengan Sungai Golok saja. Dan udang ni cik dia beli betul murah sikit hari ni. Dapat harga 34 riyal sekilo. Tapi cik dia beli sikit lah. Seberat ni lah. 5.14 kilo je. Boleh harga 17 riyal 94 sen untuk setengah kilo. Dan udang pula saya besar-besar. Besar tabah kata dah. Mari kita tengok lagi mana. Sama mana udang cik dia orang. Okey. Okey, mari kita tengok dah udang hok cik dia yang beli ni. Kita tengok saiz dia. Udang saiz double XL. Kalau ikut saiz dia double XL. Okey, besar-besar ni dah. Nampak tak? Harga 34 riyal 95 sen. Harga 35 riyal lah lebih kurang sekilo. Tapi dengan saiz besar-besar ni okey, kira kata murah dah lah. Dah untuk pasar raya udang putih. Okey. Dah hari ni cik dia nak tunjuk cara cik dia buat resepi udang masak buttermilk. Ni resepi request daripada isteri lah. Request nak makan udang masak buttermilk. Ataupun udang buttermilk. Okey, kita nak buat udang buttermilk lah hari ni. Guna udang putih ni. Dah udang ni cik dia nak siap dulu. Nak buat dia punya kepala ni. Lepas tu nak belah dia punya sini dah. Okey, dah kita akan cik dia nak siap bahan-bahan dulu lah. Bahan-bahan dia nanti cik dia tunjuk dah. Okey, ni pokok kari ya. Ni pokok daun kari. Okey. Cik dia nak ambil lah. Lebih ke dalam 3 tangkai. Okey, kita ambil dari 3 tangkai. Daun kari ni kalau kita nak ambil, kena ambil orang muda-muda lah. Jangan ambil orang tua. Jadi kerah pula. Buat lagu mana pun tak sedap dah. Ambil orang muda-muda sikit. Cik dia pun kekurangnya daun kari sebenarnya. Sebab dia serai penyakit. Ni cik dia kerak ni yola ni. Dia naik dak satu benda putih. Macam serangga tu. Macam ibu putih ni gen ni ada ni. Tu. Bila dia serai tu kita tak nak gapo dah. Kena kerak ataupun gunting buai. Kita kena potong sini, kita buai je. Sebab kalau guna racun pun tak boleh sebab bila kita guna racun tak boleh guna lah daun ni. Rasa macam tak selamat pula dah. Lebih baik kita kerak buai dan nanti dia naik pucuk-pucuk lain lah. Naik tunah-tunah daun lain macam ni. Dah. Jadi ni cukup dah 3 tangkai daun kari ni untuk kita buat resipi kita hari ni. Okey, kat sini cik dia ada belakang dah semua bahan-bahan dia. Okey, untuk kita buat ayam pula. Udang buttermilk. Aduh, tu kau boleh dah. Udang buttermilk. Udang ni cik ding kat gini je. Buat gini je. Tak buat. Jadi tak kupas kulit dia. Dah cik dia belah atas belakang dia tu untuk kita buat dia punya orang kata najis dia. Apa dia panggil? Nak nampak sopes sikit dah. Tak apalah peh-peh lah dah. Okay, kita buat atas tu. Nampak tak? Cik dia buat gini je. Dia kaki ni cik dia sengaja tak buat kaki dia ni sebab dekat sini lah sedap sebenarnya. Betul tak? Siapa dia pernah goreng udang, goreng kunyit udang tu, dia tak buat kaki dia. Goreng dengan kepala-kepala ataupun dengan buat kepala, kaki dia tak buat. Memang sini lah paling sedap dah. Sebab dia rasa masing manis lemak pun sini lah. Tempat paling sedap. Cik dia paling suka. Maklumlah cik dia ngari kapung makan udang tak buat kaki ni. Kadang-kadang kekeh siapa kau kulit ya. Tak buat pun tak lepas kulit. Kekeh gitu ya, tak kupas kulit dah. Tinggal ekor je makan tu. Pelik sikit dah. Tapi ada orang sebab cik dia sebenarnya. Tapi bila kita pergi kedai, nampak rasa malu muka kat orang dia makan udang tak kupas kulit. Kupas lah dah. Nak nampak ilir sikit orang kata. Dah, buat gini lah. Tapi udang tadi cik dia tak buat habis pun. Tinggal lagi 4 ekor sebabnya nak jading dia tak berapa makan udang kalau goreng gini. Kalau goreng kunyit dia makan. Dia tak boleh mana buttermilk ni sebenarnya. Ni untuk mak dia lah cik dia buat ni sebenarnya. Dah, udang kita dah siap gini. Bahan lain kita kena ada bawang putih. Dia guna bawang putih je untuk resepi udang buttermilk ni. Hanya guna bawang putih dengan cili padi. Cili padi ni kita kena nipis-nipis kecil-kecil lah. Untuk kita bila kita masak nanti kita nak ada juga rasa pedas dalam udang buttermilk kita tu. Dia ada rasa lemak, rasa pedas, rasa masin, ada rasa manis. Semua cukup. Dan bila kita buat gitu memang sedap lah dah. Okey. Cili padi, daun kari. Ni daun kari jadi ambil tadi. 3 pelepah, 3 tangkai daun kari. Lepas tu ada juga butter ataupun menjering. Dia dalam satu sudu besar. Dan lepas tu ni tepung jagung ataupun tepung berah boleh juga. Kalau tak ada tepung jagung, untuk kita salut dengan udang ni sebelum kita goreng dulu dah. Dah. Lepas tu wajib kena ada juga susu cair, susu cair dah. Susu cair. Kena ada. Dah. Okey, jom kita masak dia pula. Okey, pertama-tama sekalinya, cik dia nak ambil ni tepung jagung ni. Kita masukkan ke dalam udang untuk kita goreng dia. Masuklah. Lepas tu letak juga secubit garam.
Kita letak sikit je garam dah. Just cubit. Kita gaul lah. Kita gaul dah kita ni dengan tepung kita tadi tu. Kita gaul bagi rata lah. Dah kita goreng. Goreng bodoh gitu je. Tak payah letak garam apa lah. Goreng gini lah. Untuk kita sebelum kita nak buat nampak udah tu bersalut molek dengan kuah dia nanti. Bila kita tak buat gini, dia tak bersalut. Bila kita dah ada tepung dekat luar tu, nanti kuah yang kita buat nanti bersalut molek lah dengan udah kita ni. Barulah kita makan tu baru berasa dah. Dah. Okey, kita comel dah ni. Nanti kita akan goreng sampai dia masuk dah. Dah. Udah ni tak lama goreng sebenarnya. Kalau masuk sangat dia kecut isi dia tu. Tak sedap. Kita goreng sekejap lah. Dah. Okey, biar ni cik dia nak goreng pula. Okey, bila minyak kita dah panas, cik dia nak goreng dulu udah ni dah. Udah kita salut dengan tepung jagung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan minyak betul-betul panas. Kita goreng besar dah udah kita ni. Udah cepat masuk dah sebenarnya. Mudah yang masuk. Nak selamat lagi. Sebelum dia masuk kita balik-balik dia dulu lah. Kita balik-balik dia. Dia balik sama lah. Tengok. Sebab dia udah besar, dia guna minyak tak berapa banyak. Sebab kalau guna minyak banyak, dia membagi pula. Minyak ni kadang-kadang bila kita buat goreng sekali lagi, boleh buai lah. Okay, kalau guna minyak banyak lah, membagi pula lah. Untuk minyak nak membagi, jadi guna minyak sikit. Tapi kena 2-3 kali goreng lah kalau kita buat dengan dengan banyak. Dengan bilangan yang banyak. 2-3 kali goreng juga lah untuk kita habiskan. Kita goreng sampai dia masuk dah. Okay, bila dah masuk, kita akak dulu dari kita. Pertama pertama kita akak dulu. Wah, ni dia hujan goreng gini. Waktu tak letak berapa tepung dia tu membuat ke wanginya bau. Dia rasa beliau dah ni nak makan. Tak sabar dah ni. Tengok hasil dia dari mana. Okay, kita goreng sampai masuk lah. Okey, siap dah lah. Kita goreng siap dah. Kita nak buat dia punya kuah pula. Okey, minyak yang ada ni bekas kita goreng udah tadi tu. Kalau banyak kita keluarkan dulu. Okay, kalau sikit tak payah. Tapi ni banyak dah. Kalau sekarang ni banyak ni. Kita keluarkan dulu sikit baru lah. Okey, dengan minyak banyak ni dia nak tumis bahan-bahan ni. Bawang putih yang dicincang, cili padi dan juga daun kari. Kita tumis sekali dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bawang putih dulu. Kita masuk betal bawang putih. Bagi dia naik bau. Betal ni. Nanti kita boleh masukkan cili padi dan juga daun kari sekaligus. Kita tumis bahan-bahan ni sampai dia naik bau. Dia bau sedap dia Allah tu. Okey, bagi daun kari kita ni lagi sikit lah. Dengan api sederhana ya lah. Jangan api kuat, hangit pula. Sebab bawang putih yang dicincang ni mudah sangat hangit ya. Kalau kita guna api besar, dia cepat hangit, pahit nanti kuah nanti. Pahit pula kita buat nanti. Kuah dia nanti dah. Okey. Okey, bila dah naik bau, cik dia nak masukkan butter ni. Margarin ni. Kita masukkan margarin, cik dia tak letak margarin banyak dah. Sebab kalau letak margarin banyak, dia muak sebenarnya. Kita kacau-kacau sebentar. Margarin ni paling banyak lah. Buat udai butter ni boleh banyak margarin, dia muak. Bila kita makan tanpa kuat bau margarin tu dia muak dah. Kita lebihkan minyak masuk saja. Okey, bila dah margarin kita dah cair, bila kita masukkan susu cair. Mudah saja dah cara dia. Okey, masukkan susu cair. Kita kacau-kacau sambil masuk, kita kacau-kacau dah. Kita masuklah sampai dia kita kata agak-agak nak kuah banyak mana. Kita masukkan lagi lah. Kita nak ada berkuah sikit udai butter kita ni. Okey, resep ni kita nak berkuah sikit lah. Biar padan dengan udai kita ni. Kalau sikit sangat tak sedap. Dia tak tenggelam, tak mesra dengan udai kita tu. Okay, kita biar sekejap, tambah sikit lagi lah. Okey. Kita tunggu sampai dia mendidih. Tapi sebelum tu, dia nak perasakan lah dengan bahan-bahan kita ni. Kita letak sikit garam. Sikit je. Jangan banyak sebab susu ni, susu cair ni dia ada rasa masin-masin sikit dah. Okey. Letak juga gula. Tekak cik dia kena ada juga rasa manis sikit. Letak sikit je. Dalam 1 sudu setengah kecil gula.
Kita nak rasa sikit lah. Sikit saja. Nampak ujung-ujung je tu. Allahu Akbar. Sikit sangat je. Kita nak hilangkan rasa tak apa nak sedap tu. Dia akan memedakkan sikit lagi kuah kita ni. Kita kacau-kacau letak. Bakaran tak masalah. Okey. Bagi garam dan gula kita tu hancur. Bagi larut. Okey. Dan akhir sekali kita masuk ke udang kita goreng kat dia. Dah, mudah je. Okey, bagi dah siap ni. Okey, Allahu Akbar. Nampak tak? Kita kacau lah. Kita kacau. Biar dia melekat tu dekat bahagian badan udang tu. Dekat kulit dia tu. Nampak tak? Okey, dia melekat tu tandanya kuah kita tak berapa nak cair lah. Sedang molek dah ni. Okay, kalau cair sangat dia tak melekat. Kalau pekat sangat tak sedap juga. Muak. Kita buat cair-cair gini. Sebab dalam ni dia ada rasa bakar, manis, masin, pedas, rasa berempah daun kari tu. Okey. Memang sedap lah resepi dia buttermilk ni. Okey, dah siap dah ni. Mudah je. Resepi yang sangat ringkas, mudah dan bukan menjimatkan, tak menjimatkan sebab udang mahal dah. Tapi mudah disediakan lah. Resepi ringkas. Okey, kita matikan api. Okey, dia sedia untuk kita hidangkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Guna udang besar-besar gini nak rasa makan puas hati lah. Sepuas bila kita makan udang gini. Sebab saiz dia besar-besar dah. Kalau kita guna udang kecil tu macam tak puas je makan dah. Pas ekor-ekor. Kalau udang ni kena 2 ekor rasa okey dah ni 2-3 ekor okey dah. Kita masuk ke kuah selebihnya. Okey, udang buttermilk kita, resepi ringkas kita hari ni dah pun siap dah. Nampak tak? Dekat sini cik dia dah siap hidang. Okey, nampak dia punya kepekatan kuah dia tu. Dia tak pekat sangat dan tidak cair sangat dah. Dia tapi masih melekat dekat udang tu. Dah. Dan bila kita makan nanti, kita gigit udang tu, dia akan berasa berlakon dalam tu. Dia ada rasa pedas, ada rasa masin, ada rasa manis, ada rasa lemak daripada susu, ada rasa berempah daripada daun kari tu. Memang sedap dah. Siapa tak buat memang rugilah. Memang rugi sangat-sangat resepi, tak buat resepi yang cik dia ajar ni. Resepi ni resepi lama dah viral tapi cik Ding nak juga buat, nak tunjuk. Dengan dialek Kelantan, dengan logat Kelantan, cik dia rasa lebih sapa gapo cik dia nak royak dah. Nak guna udang, nak guna ketai pun boleh juga kalau nak guna resepi ni. Nak buat resepi ketam buttermilk pun boleh juga. Hampir sama je cara dia. Cuma tukar ketai. Ni udang tu ketai dah. Okey. Daripada dah menonton, cik dia harap jangan lupa cuba buat resepi udang buttermilk gaya cik dia buat ni. Sangat simple, sangat sedap dan tidak muak lah pentingnya. Sebab kita tak letak banyak menjerih untuk kita masak tadi dah. Okeylah, kepada yang menonton, cik dia harap jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Cik Ding. Subscribe itu percuma saja dah. Okey, sini kita jumpa lagi di next video dengan video-video terbaru daripada Cik Ding. Assalamualaikum. Jumpa lagi.